Allah tulis dalam Quran sejak azali lagi, ada di kalangan mereka kami kahwinkan, ada di kalangan mereka yang Allah tidak kahwinkan. Dia kekal bujang dan dia kekal dara sampailah dia wafat. Kemudian yang tak ada anak ni sampai meninggal kerana ditetapkan oleh Allah sebagai ujian kepada hidup dia tu. Laki ke perempuan ada, tapi tak ramai. Dalam masyarakat kita kata 95% berkahwin, adalah 5% yang tidak berkahwin. Maksudnya semua hak benda korang hak Allah bagi atas dunia ni, hak sakit sampai 30 tahun 40 tahun, yang tak ada anak sampai tua dah umur 60 70 tak ada anak, yang susah ni daripada kecil ustaz lah umur 60 duk susah itu. Semua ujian ni, ujian sakit, ujian susah, ujian tak ada keluarga, ujian miskin, ujian resah. Ujian ini berakhir bila mana saya dan kita semua pada hari terakhir menembuskan nafas, diambil nyawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ketika itu kita husnul khatimah, ending kita baik, pengakhiran kita baik, mati kita husnul khatimah, maka berakhirlah semua hak kesedihan, kemiskinan, kesusahan, keresahan hak Allah uji 30 tahun 40 tahun ni.